Sebiji LC 4-speed datang bengkel. So mata-mata untuk nak check sama ada motor ni perlu overhaul pun ataupun tidak. Jadi benda pertama kita check lah. Kita bawa masuk bengkel dulu, kita perlu check. So kebetulan hari ni aku dekat Dana Garage Masjid Jamek, dekat betul-betul sebelah Masjid Jamek Kajang lah. So macam biasalah kita nak kena sediakan kerusi, bekas panah, and then tak tahulah ini siapa punya bekas panah. Aku rembat yang paling menarik ni lah. Aku tak tahu mana throttle punya dia rembat, and jadikan pemegang untuk hammer orang ikut orang lah. Yang korang penting bila ketuk hammer tak terpelanting. Benda pertama kalau nak check kita kena buka kepuk dulu lah kalau motor LC. Ini simpan setempat tempat khas tu letak cover set. Kalau tengok bakul banyak ini memang tempat letak cover set ikut motor-motor yang datang bengkel lah. Jadi benda pertama kita kena check ialah bahagian clutch. Motor LC ni kalau bunyi auto show housing makan, so bunyi dia pun seakan karut juga. So sebelum kita overhaul, kita akan check benda yang paling basic. Bila kau buka bahagian clutch kau motor LC 4-speed, jangan terkejut minyak hitam banyak ni. Jangan keluar sebab apa? Minyak hitam dia banyak dekat bahagian magnet. So normal. Kalau kau tengok dia punya casing pun dah ini nampaknya sama ada motor ni dah lama, ataupun minyak hitam pernah kering overheat. So minyak hitam banyak ni itu normal. Tapi yang penting tak rosak lah. So benda pertama kita nak check ialah kita nak kena buka dulu bahagian clutch one set, and then kita akan cabut auto show atau housing korang, and then kita akan start tanpa pakai semua segala bahagian. Tak ada bahagian clutch yang cerita kosong lah dekat bahagian clutch yang ini kau start motor lah. Kalau kau perasan kita check satu persatu, ala-ala kita buka kita check lah. Kita check clutch plate pun cantik lagi, iron plate pun cantik lagi, semua okey, tak ada masalah. Yang bestnya kalau kau Yamaha LC ni mangkuk clutch je ni, walaupun mileage motor ni dah tinggi, aku rasa dah hampir dah pusing 1 meter dah. Sekarang ni mileage motor ni 2,000 lebih, maksudnya dia dah pernah hampir 100,000. Tak pernah rebate, tak pernah tukar, tapi mangkuk clutch still ketat, padat. Tak macam motor-motor Yamaha yang sekarang yang baru. So LC 4-speed memang tahan kalau bahagian clutch. Ini yang kita panggil bahagian auto shock, auto housing. Kita nak check lah. Kalau benda ni makan teruk, motor korang akan jadi slip, kosong macam tak ada kompres, padahal hanya kickstart tak ada kompres, bukan enjin. And then kalau bahagian makan, motor korang boleh bunyi seakan-akan nurut. Tapi bila kita check, tengok normal, makan macam ni tak adalah teruk sangat, dah pun dah berlekuk. Tengok bahagian housing dia pula, makan ni normal. So maksudnya tak terlampau teruk. So bukan bunyi daripada bahagian auto shock housing, aku dapat rasakan. So tak apa, kita cabut semua bahagian, and then kita start dalam keadaan kosong, tak ada apa dalam bahagian belakang. So kita try check. Betul start, memang bunyi dia makin kuat walaupun tak ada bahagian apa-apa terpasang dekat bahagian clutch. So nampaknya memang confirm lah bukan bahagian clutch. So kita akan check buka bahagian headblock pula. Kita buka je lah cover set apa yang ada. Ini aku tak tahulah, sedihnya aku buka skru sekali klik cover set pin yang patah. Dah buka, kita letak setempat, kawasan cover set dia yang setempat lah. And then kita buka bahagian-bahagian yang lain pula. Kalau kau nak buka, nak over motor LC, memang simple je. Buka cover set kiri kanan, and then cabut radiator apa semua dah simple, dah boleh buka. Ini apa benda lah kat motor owner ni, toyol ke apa ni, tak sepatutnya ada kat motor ni. And then kita buka. Pertama kita akan buang coolant dia. Nak buang coolant ni, skru tengah ni, skru 10 ni kau cabut, and then kau buka cap radiator. Sebab apa? Biar tekanan tu hilang. So bila kau buka, automatik dia akan terpancut keluar. Itu normal. So jangan terpecik je lah. Tengok coolant pun cantik lagi motor ni, maksudnya owner pernah flush coolant lah, kemungkinan besar. So kita buat sampai habis, ini kita akan cabut lah segala hose-hose yang ada. Radiator ni satu je, jangan letak kat lantai. Sebab apa? Sensitif, senang kemek. So dah buka, kita letak nombor plate lah, motor nombor plate customer. Yang letak tempat khas radiator. Sebab apa? Jangan letak kat lantai, nanti senang kemek, senang rosak. So gantung je. Kita memang akan tempat khas untuk radiator lah. So motor bawa dah banyak siap, so biasanya penuh kat bahagian sangkut radiator ni sebenarnya. Dah tak sempat, kemudian kita cabut plug. Ini aku nak tahu aja, nak buka plug simple, kau ambil screwdriver yang kau tolak daripada bawah, settle kan. Ni kadang-kadang aku tengok korang cabut plug bukan main susah lagi, cabut kat tangan, cabut sampai terpelanting ke belakang. Padahal bukan main mudahnya nak congkel kepala plug tu pakai screwdriver panjang dah kan mudah. Dan then kita cabut water pump korang. Check kita buka water pump, kita tengok bearing water pump okey, tak ada masalah. So maksudnya okey lah. So kita buka dulu pakai cap head ni, dan kita cabut, nak proceed untuk proses untuk cabut bahagian head block dia. Kalau kau tengok pun dalam ni, head ni cantik juga ni, padahal motor ni mileage rasanya lebih 100,000 dah. Tapi sebenarnya aku lupa nak buka exhaust. Patutnya buka exhaust pada awal. Aku dah lupa step dah. Aku nak buka overall ni, aku buka, and then alamak, patah pula. Bukan aku yang buat dah. Aku memang dah crack lah ni. So bukan salah aku So kita buka, dah buka cabut exhaust macam biasalah. Letak nombor plate juga, takut tertukar dengan motor lain. Dah letak nombor plate, gantung macam biasa. Letak setempat khas untuk bahagian exhaust. Biasa kita akan sangkut lah. Dah settle, kita cabut bahagian head, skru semua dah cabut. Ini kita congkel dia, bawa keluar head korang ni seketul. Kalau motor LC ni best, tak macam motor FZ sempit. Nak buka pun senang je. Jadi ala-ala dah buka, kita check blok cala ke tak cala. Tengok blok pun cantik, tak ada cala apa-apa.
Kemudian kita cabutlah pin piston dia. Kalau kau tengok berkerak adanya piston, bukan main teruk lagi. Kau tengok dah adanya lenden ni apa semua, maksudnya motor ni macam pernah overheat tapi mileage dah tinggi. Kita check dalam bahagian road dia ikutkan tak adalah road goyang sangat, cuma ada goyang halus, so itu punca bunyi dia. Lagipun motor ni dah sampai lama. Kau tengok mileage baru 2000, menipu lah, mileage baru 2000 motor macam ni. Dia kemungkinan besar ada dia tukar, owner ni tukar meter baru tak pun motor meter dah habis berpusing. So macam biasa kita record segala condition, masalah motor dia apa semua, dan condition semua barang. Lepas kita buka, ini kita update dekat owner sebelum kita proceed overhaul. Kalau owner proceed overhaul, kita okey. Sebab selagi owner tak confirm untuk proceed overhaul, kita pun takkan overhaul. Itu memang SOP prosedur kita. Kalau kau tengok road dia pun dah hitam terbakar, legam lah tu. So motor ni kita tunggu je owner information daripada owner. Owner kata proceed, kita akan proceed. Yang penting kita dah update dekat owner condition motor ni. So untuk korang mana yang nak hantar motor korang ada masalah, boleh datang ke mana-mana cawangan dan Naga. Sebab kita pun sekarang tengah ada package hujung tahun yang harga agak murah untuk korang. So apa-apa kau tengok je lah ke ujung video ni. Malah aku cakap.